Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah kafatil anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah kulli masyayikhina kulli ahli silsilatil syar'iyyah. Qaddasallahu asrarahum ajma'in. Thumma ila arwah jami'il muslimin wal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada siapa tuan-tuan ingat kita dah bincang sebelah dah ke belum lagi? Dah bincang sebelah Ada 2 lipat kali ni. Baik, sambungan yang ada pada Ustaz ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada halal anak yang belum dia tiup ruh padanya, dan alaqah dan mudghah atas qaul yang muktamad, dan anak yang ada padanya hayat mustaqirah, kemudian daripada keluar daripada perut ibunya, maka hendaklah disembelihkan dia. Maka jika dia keluarkan kepalanya dan padanya hayat mustaqirah, kemudian disembelihkan ibunya, dan mati anaknya itu dahulu daripada sempurna keluarnya, halal anak yang tersebut. Kerana keluarnya setengah seperti tiada keluar ia, maka tiada wajib disembelihkan dia. Dan sunat bagi yang menyembelih menajamkan pisaunya dan memutuskan 2 aurat kamrah, dan pada binatang yang panjang lehernya itu, di unta dan kasuari dan angsa, sunat disembelih pada lehernya. Dan sunat menghadap sembelihannya, yakni lehernya ke kiblat, supaya berhadap pula ia ke kiblat. Dan sunat disebutkan nama Allah dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika menyembelih atau ketika melepaskan anak panah atau binatang yang dibuat berburu dengan dia, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Dan jangan ia berkata Bismillah wasmu Muhammad, maka bahawasanya haram serta halal sembelihannya jika diitlaqkan dia kerana memberi waham akan tasyrik. Maka jika dikosakkan tasyrik, kufur ia dan haram sembelihannya. Dan jika hendak aku dikehendaki dengan menyembelih dengan nama Allah dan aku mengambil tabaruk dengan nama Nabi Muhammad, maka sehingga makruh. Dan halal sembelihannya, maka tiada haram sembelihannya, melainkan jika kosak tasyrik dan tiada halal sembelihannya dengan disebut nama yang lain daripada nama Allah Ta'ala, seperti disembelihkan dia dengan nama Nabi Isa, Nabi Musa atau Nabi Muhammad atau Sayyidil Badawi atau seumpamanya. Bahkan jika disembelih yang tersebut kerana membesarkannya dan ibadah kufur yang menyembelihnya, maka jika dipasarkan yang sembelih dengan nama Allah dan ia bersedekah dengan dia kerana kasih, akan Sayyidi Ahmad Badawi tiada mengapa. Dan orang yang menyembelih kerana mendampingkan dirinya bagi Allah Ta'ala supaya menolak kejahatan jin daripadanya, tiada haram. Atau dengan kosakan jin, haram. Dan disyaratkan pada membunuh binatang tiada kuasa atas ia lukakannya yang mematikan dia pada ketika itu juga, seperti segala binatang perburuan atau unta atau kambing yang lari dan tiada mudah mendapatkannya. Maka ketika itu jika disabarkan, nescaya diambil dan kuasa atasnya sekalipun. Dan jika tiada takut dicuri orang kan dia sekalipun, halal segala binatang tersebut dengan dilukakan dia dengan sesuatu yang tajam, anak panah dan lainnya, atau dilukakan daripada anjing perburuan dan lainnya pada barang yang mana tempat daripada badannya dan mati dengan dia pada ketika itu, maka tiada mudah mendapatkan binatang yang lari atau perburuan itu dengan dihambatkan dia atau minta tolong orang, maka dia namakan kuasa atasnya. Tiada halal melainkan dengan disembelihkan dia. Dan jika gugur unta pada umpama telaga dan tiada kuasa menyembelihkan dia, maka halallah dengan dilukakan pada mana tempat suatu yang tajam yang mematikan dia. Dan tiada halal dengan umpama anjing atas kaum yang asahnya, seperti barang tersebut dalam Minhaj dan mensahihkan oleh Ruyani dan Qafal. Dan jika dilukakan binatang perburuan atau umpama unta dan kambing yang lari dengan panah atau lembing atau dengan anjing atau dengan segala binatang berburu dengan dia, maka mendapatkan dia dan tiada padanya hayat mustaqirah atau padanya hayat mustaqirah dan uzur sebab daripada sembelihkan dia dengan tiada taksir, seperti mengeluarkan pisau atau masyhur dia akan menghadapkan kiblat, menegah oleh binatang itu yang kuatnya, dan mati ia dahulu daripada dapat menyembelihkan halal binatang itu pada dua surah tersebut itu. Mati dengan sebab taksir, seperti bahawa tiada pisau sertanya atau sertanya pisau tapi lekat pada sarungnya dan sukar mengeluarkan dia, maka haram ia kerana taksir. Dan jika dilontarkan binatang yang tersebut dengan sebab yang tajam atau dipukulkan dengan pedang, maka putus kedua halal keduanya, kerana hasil lukanya yang menyegerakan mati. Dan jika terpotong dengan tersebut itu satu anggota daripadanya dengan luka yang menyegerakan akan matinya, maka mati pada ketika itu halal anggota yang tersebut dan badannya. Adapun jika mati pada ketika itu dan dapat disembelihkan dia tetapi tiada disembelihkan hingga mati, maka tiada halal ia. Atau terpotong anggota tersebut dengan luka menyegerakan mati, kemudian disembelihkan dia, haram anggota yang tersebut dan halal badannya, kerana anggota itu terpotong daripada binatang yang lagi hidup. Maka jika tiada dapat disembelihkan dia dan mati ia dengan luka yang tersebut, halal sekaliannya, dan katakan haram anggota itu kerana elat yang tersebut ialah yang utama. Dan disyaratkan daripada menyembelih yang berbulu, panjang perbahasannya, dan disyaratkan pada menyembelih
dan berburu adalah kosan air. Wallahu a'lam. Baik, ini perbincangan yang beralus ni. Perbincangan kita yang terakhir itu kita bincang dua hayat binasaan. Kita sembelih ada dua, hidup atau matinya. Yang pertama hayat mazbuh, yang kedua hayat mustaqirah. Bila kita sembelih suatu seekor binatang, maknanya kita sembelih dalam keadaan dia sihat lah. Dia istimewa sihat, sembelih dia ada tanda hayat mazbuh, hayat mustaqirah. Hayat mazbuh ni maknanya sampai dia dekat nak mati tu lembeknya. Kalau jenis binatang dah sakit, kalau hayat yang mustaqirah, binatang yang sihat tadi, kita sembelih anak-anak, tuan-tuan sekalian, sebelum dia mati ada dua benda yang berlaku pada binatang. Kalau dia cukup sihat, tak ada benda masalah. Yang pertama, bila tempat sembelihan kita akan mancut darah, mesti ada pancutan darah. Tak boleh meleleh aja, tak boleh. Asal meleleh aja tu, tanda binatang tu memang sangat tak sihat. Kecuali dengan tak sihat gitu, nanti kita bincang. Tapi tanda hayat mustaqirah, hayat kuat tu ialah pancut darah. Satu. Yang kedua, ada tendang saka. Ayam ke itik ke kambing lembu tak ada, dia mesti ada. Dah ngumpul kaki dia akan tendang dengan kuat. Dua tanda tu tuan-tuan, binatang tu sangat halal. Yang jadi tak halal tu guna. Katalah lembu kena langgar ada kereta, kambing langgar ada motor, lori ke benda-benda, dah berat dah rasanya. Kita pun datang dalam keadaan dia kena langgar tu, kita pun pada dia pecah ke benda ke, kita pun sembelih. Tiba-tiba lembek aja, darah keluar tapi hilir, tak ada pancut, tak ada. Itu haram. Namanya nyawa ikan, nama disebut hayatul masbah, nyawa ikan, tak halal. Tenam saka lagi tak ada. Kalau darah mengalir kita aja, tenam saka tak ada, terus lembek kita. Itu namanya nyawa ikan, hukumnya haram. Tapi sekalipun dia kena aksiden, kena langgar kereta kemudian kita sembelih je, ada pancutan, okey. Lepas tu ada tendang saka, okey. Ada dua syarat tu, okey lah. Faham tak ya? Itu yang kita bincang pada bulan lepas lah. Jadi ini nak bincang tentang anak dalam perut. Anak dalam perut tu maknanya dia kata sembelih ibunya, keluar juga anak tu. Tengok keadaan. Kalau anak tu nampak segar lagi hidupnya, keluar pada perut mak tu, kita sembelih anak mak, dia keluar. Mana sembelih mak, dia tak mati. Segar dia keluar. Bersifat anak lembu lagi, sembelih. Wajib sembelih. Pasal dia hayat mustaqirah, kuat tu. Tapi kalau takdirnya dah bersifat anak lembu ni, melek maknya, kemudian kita pun belah perut, anak terlembek je dalam, tak lama anaknya mati je mak, mati je anak ni. Apa hukum? Halal. Kalau nyelera lah nak makan, pokok pangkainya kita tak selera nak makan, budak beleh. Tapi ada sifat lembu. Tapi kalau keluar tu ada denyut-denyut sesikit je, itu mati lalu, dan tidak bersifat lembu lagi, namanya masih bersifat seketul daging, nampak seketul darah, hukumnya haram. Maknanya tak ada nyawa lagi lah. Jadi tiada halal anak yang belum dia tiap roh.
Maknanya anak lembu tu dalam bentuk seketul daging atau seketul darah. Padanya sama ada alaqah atau mudghah. Alaqah ni seketul daging, lepas tu seketul daging, seketul darah. Kaul yang utama tak jadi lagi. Mana tak ada ruh lagi, tak ada apa-apa lagi. Supaya darah gugur je. Tapi kalau ada bersifat lembu, tu baru kita tengok. Dan anak yang ada padanya hayat mustaqirah, kita dah bersifat lembu dah, sifat kambing dah. Perut ibu hendaklah disembelihkan dia. Sembelih ibu dia tak mati lagi. Sembelih pula kita. Atau umpama disebut sini jika keluar kepala. Keluar kepala nak betul. Jadi keluar kepala tak dia segar lagi anak tu. Boleh aja keluar. Kita pun sembelih mak. Sembelih mak mati anak tu. Dahulu dia sempurnakan. Maknanya dia tak ada keluar habis. Kerat badan dalam perut mak, kepala keluar. Tiba-tiba bila sembelih mak, mati anak tu sekali. Mati mak, mati dia. Apa hukum? Halal anak tu. Anak tu halal sebabnya dia mati kerana sembelih ibu. Halal anak. Halal anak yang tersebut kerana keluar setengahnya seperti tiada keluar ia, maka tiada wajib disembelihkan dia. Tak ada sembelih. Bila sembelih mak, mati sembelih anak tu. Halal saja makan. Ada. Selesai tuan-tuan ni. Boleh faham. Dan sunat bagi yang menyembelih menajamkan pisaunya. Kaedah yang tubuh kita sebut ni sunat. Tapi kalau sunat tajam boleh tapi ada pun tajam lut tak lut jadi wajib. Tak boleh kalau menyembelih dengan benda gaya belakang parang tak lut lalu. Tak lut lalu itu tak jadi. Maknanya nak juga lut. Maknanya wajib, hakikatnya wajib tajam bukan sunat. Kalau tumpul secara belakang parang kita nak gonyol dia tak jadi jadikan tidak sah, nak paksa kita tak boleh. Jadi walaupun kita kata menajamkan pisau, maknanya menajam dengan saja yang baik. Pisau dan memutuskan dua urat kemerah. Kemerah dua, satu hakum, satu mereh. Satu hakum, satu mereh. Hakum tempat keluar nafas, mereh tempat keluar makan minum kita. Dua urat itu wajib diputuskan. Sebab itu kalau kita sembelih ayam, kita akan melihat kesan sembelih itu ada dua tiup yang terputus. Satu mereh, satu hakum. Nampak ujung pada entok dia tu bertali je satu. Kemudian kalau dari segi belah bawah ada dua juga. Itu maknanya mereh dan hakum. Baru sah. Jangan sampai tak nampak belakang. Maknanya dia akan dia pangkai ketengkok sampai tak nampak lubang hakum, tak nampak lubang mereh. Hukumnya haram. Jaga model tu. Sampai beli ayat ni dia pun kasar. Kalau Cina kafir dia beli memang kasar. Lajak kasar. Panggil sengkau, bukan leher. Kita jaga model-model. Gitu. Sebab tu semua tu kan Malay dia kembali kan apa ujung telinga tu, ujung telinga tu lah dia tanda tempat atau kerat. Sunat menajamkan pisau dan memutuskan dua mereh dan hakum pada binatang yang panjang lehernya seperti unta, kasuari, angsa. Sunat disembelihkan pada lebihnya apalah benda-benda tu panjang leher belaka tak masalah. Dan sunat mengadakan sembelihannya yakni lehernya ke kiblat. Menghadap kiblat sampai sini kena gitu lah. Bagi macam gini itu kan sudah.
Dan sunat disebutkan nama Allah, Bismillah, dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat ke atas Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ketika menyembelih, pada mula nak menyembelih itu, kena sebut nama Allah, kena selawat ke Rasulullah SAW. Atau ketika melepaskan anak panah, ni apa maksudnya? Maksudnya binatang yang perburuan, kita buru binatang. Orang zaman dulu pakai anak panah atau pakai lembing. Katalah kena kijang anak panah tu, 2-3 dia terkali anak panah kena, tapi dia tak mati, dia lari. Tapi sebelum kita melepaskan tadi, kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim dan kita selawat kepada Rasulullah sebelum lepaskan anak panah. Sunat begitu. Wajib tak? Apabila kita ni orang Islam melepaskan anak panah, kita orang Islam sebelum melepaskan anak panah tu kita baca Bismillah, baca selawat, sunat. Kira. Kemudian kita tembak, usaha tu lagi. Kita ikut belakang, apa boleh dia darah keluar. Hari esok baru jumpa, mati. Matikan anak panah kita tu lah, mati. Halal tuan-tuan, halal. Baca Bismillah, baca selawat ni sunat je. Tapi janji yang menembak, yang memanah tu orang Islam. Itu aja. Hari esok baru jumpa, cari-cari mana ni tak jumpa. Hari esok orang jalan ke belakang, jumpa, dah mati betul. Memang usaha itulah, anak panah kita lah tu. Hukumnya halal. Bismillah. Atau binatang berburu, atau kita melepaskan anjing. Kita ada anjing yang khas untuk berburu. Biasanya yang mudah dilatih anjing lah. Rimau mula besar, lepas tu dimakan kita pula. Ya pula. Atau binatang-binatang lain yang berburu. Kalau anjing tu disebut kalbun mukallifina, anjing yang mukallaf, anjing yang boleh diajar. Syarat anjing diajar ni tak banyak mana. Dari segi ketaatan dia kepada kita dua je. Suruh pergi, dia pergi. Suruh balik, dia balik. Suruh pergi kejar sesuatu, dia balik. Syarat yang kedua, yang ketiga lah. Tadi suruh pergi, dia pergi. Syarat yang pertama. Suruh balik, dia balik. Syarat yang kedua, jangan dia makan sendiri. Katalah kita ada anjing peliharaan yang baik, suruh tangkap seekor kancil, dapat kancil tu. Memang dia tak makan untuk diri dia. Dia akan gonggong kat kancil tu, bawa balik, beri kita. Kesan gigit dia tu tak ada masalah, sama je lah. Suci lah jadinya, tak payah buang kan. Tiba-tiba dia bawa ke kita, dah mati dah kancil tu, dia bawa pahala, bawa balik kita. Hukumnya halal kan? Halal saja. Gitu. Sebelum melepaskan anjing ni, bacalah Bismillah, sunat. Bacalah salawat kepada Nabi, gitulah. Faham ya? Sama ada kita mula menyembelih, sama ada kita melepaskan anak panah, sama ada kita melepaskan anjing perburuan. Bacalah dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli selamatkan. Halal tuan-tuan. Ini ada perbincangan panjang sikit ni. Jangan berkata dengan Bismillahi wasmi Muhammad, dengan nama Allah dan dengan nama Muhammad. Tak boleh cakap itu. Maka haram ucapan itu. Halal sembelihannya. Sembelih itu jadi halal sebab kita dah sebut nama Allah. Cuma bercakap begitu haram. Dia ada syubhat di situ. Sebab seolah-olah Nabi sama dengan Allah Ta'ala.
dengan nama Allah, dengan nama Muhammad. Haram. Tak boleh cakap itu. Lain kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina, itu lain. Ini dah Bismillahi wasmi Muhammad, dengan nama Allah dan dengan nama Muhammad. Haram perkataan itu. Walaupun sembelihan itu halal, tapi percakapan itu haram. Jika diitlakkan akan dia kerana memberi waham akan tasyrik, jadi seolah-olah kita kata dengan nama Allah, dengan nama Muhammad, seolah-olah Muhammad dengan Allah sama. Betul. Ini membawa kepada syirik. Sambil menyembah Allah, Allah menyembah Nabi juga. Waham akan tasyrik, waham ni keraguan ucapan kita tu. Gaya-gaya Tuhan ni dengan Allah Ta'ala suka je. Maka jika dikosakkan, kalau kita dikosak betul, aku sembelih dengan nama Allah, dengan nama Muhammad, kufur. Kalau niat jadi hidup begitulah. Aku sembelih dengan nama Allah, aku sembelih dengan nama Nabi Muhammad. Punya syirik tu berat kan? Ini apa jadi? Perbuatan kita tu kufur dan daging tu haram dimakan. Nampak? Kalau betul-betul niat syirik begitu, dengan nama Allah, dengan nama Muhammad. Dan jika kehendaknya aku menyembelih dengan nama Allah dan aku mengambil tabaruk dengan nama Muhammad. Tapi kalau kita cakap gitu, tapi hati kita kosak lain. Jadi kosak kita dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismi Muhammad. Hukumnya niat hati dia nak ambil berkat dengan nama Nabi. Tapi cara cakap tu tak betul. Makruh dan halal sembelihannya kalau kita niat gitu. Niat ambil berkat saja. Cuma cakap tu apa tak betul. Dengan nama Muhammad, dengan nama Allah, itu cakapnya syubhat. Seolah-olah Allah dengan Nabi setara. Dan tiada haram sembelihannya, melainkan dikosakkan tasyrik, kosak menduakan Tuhan tadi. Tiada halal sembelihannya dengan sebut nama yang lain daripada nama Allah. Kesimpulannya maknanya dalam sembelihan jangan sebut nama lain, termasuk nama Nabi Muhammad sendiri. Ambil berkat, baca selawat, it's okay. Tapi ambil atas nama dia, seperti tak boleh. Seperti disembelih dengan nama Nabi Isa. Aku sembelih dengan nama Nabi Isa alaihissalam, atau dengan nama Nabi Muhammad SAW, ataupun dengan nama Nabi Musa alaihissalam, atau nama Sayyid Badawi, atau siapa. Bahkan jika disembelih kerana sebab membesarkannya dan ibadat, kalau membesarkan nama Nabi-Nabi tadi dan sebagai ibadat pula, kufur yang menyembelihnya. Kufur yang menyembelihnya. Kalau niat nak membesarkan Nabi-Nabi tadi, nak membesarkan Nabi Isa, nak membesarkan Nabi Muhammad, bukan. Kita nak besarkan Allah, cuma ambil berkat saja nama Nabi itu. Tak apa. Kufur yang menyembelihnya. Jangan kalau sembelih dengan nama Allah dan bersedekah kerana kasih kepada Sayyidi Muhammad Badawi, tiada mengapa. Jadi menyembelih kerana Allah, tapi nak mendatangkan kasih sayang Allah atas nama Sayyidi Ahmad Badawi. Ini satu masyayikh, satu guru kita, Ahmad Badawi. Atau aku sembelih dengan nama Allah, tapi demi kasihku kepada Rasulullah SAW, boleh. Bukti kasih aku kepada Rasulullah SAW, aku sembelih korban ini kerana Allah Ta'ala, boleh gitu. Dan orang yang menyembelih kerana mendampingkan diri bagi Allah Ta'ala. Ini payah benda ni, ini benda cukup payah sikit. Kadang-kadang
Ada juga kita komunikasi dengan alam jin. Ini game libatkan bomo lah. Dengan niat kita sembelih demi untuk dekat dengan Allah. Aku sembelih ni kerana Allah. Tetapi dengan sembelih itu menolak kejahatan jin. Macam kata ada permintaan jin kemudian, oh kena sembelih ayam, barulah aku berhenti daripada merasuk dan sebagainya. Tapi orang yang nak sembelih tu kena betul-betul hati bulat. Maksud Ustaz hati bulat pada Allah, sembelih kerana Allah, tapi nak menghindari kejahatan jin. Itu sebab Ustaz kata payah juga kita nak betul akidah ni. Kadang-kadang bila kita sembelih tu kerana nak halau jin, terus itu dia tak boleh. Sembelih mesti kerana Allah. Nak betulkan hati bismillah kerana Allah tu payah. Ini dah sembelih kerana nak beri makan jin, boleh. Walaupun Tok Guru sebut sini harus, tapi kita nak betulkan niat tu payah. Aku sembelih kerana Allah. Daging ni aku nak sedekah kepada miskin. Tapi dengan sembelihan ini boleh menghindari kejahatan jin. Mana tuan-tuan? Payah. Itu sebab saya kata rumit tu, nak betul hati tu rumit. Kita berada sembelih ni supaya jin suka, jin tak kacau kita. Boleh jadi gitu. Kenapa tu? Kerana akidah kita salah bahawa jin ini boleh menyakitkan kita. Sebab kita tak boleh etikat begitu, tak boleh. Cukup payah. Ini masalah rumit ini. Tetapi kalau betul-betul kita dapat membetulkan niat kita, sah di sisi syarak, halal sembelihannya untuk pergi bagi miskin. Dan di samping itu boleh menghindar daripada kejahatan jin, rasuk ke apa-apa. Payah tuan-tuan, betul itu. Hati kena betul-betul. Maknanya kita jangan beretikat jin lah menyakitkan dan menyusahkan kita. Yang menyusahkan kita, menyakitkan itu Allah Ta'ala. Jin sebagai sebab saja. Faham tuan-tuan ya? Yang betul. Tiada haram atau dengan konsep jin haram. Kalau sembelih itu kerana jin, haram. Sembelih kerana Allah. Cuma di samping itu dapat menghindari kejahatan jin. Itu saja. Dan kita jangan beriktikad jin lah yang menyakitkan kita. Syirik itu. Dan disyaratkan pada membunuh binatang itu ada kuasa atasnya. Syarat nyembelih. Syarat nyembelih, apa maksudnya? Ada kuasa di mana kita boleh sembelih leher dia. Ada kuasa. Kalau lembu jatuh dalam perigi, nak lemak dah, kepala langsung pergi ke mana? Kecuali ada backhoe dekat tu angkat. Nak kita angkat badan, dah umur setahun lebih tak diangkat dah. Itu makna tak kuasa. Kuasa ni makna boleh sembelih pada leher dia. Dengan dilukakan yang mematikan dia ketika itu juga. Bolehlah kerat peha dia, bocor darah, mati. Boleh. Ada kerat peha. Kerat ketir punya darah banyak keluar sehingga mati. Okey, halal. Seperti juga binatang buruan atau unta atau kambing yang lari, yang dia dimudahkan mendapatkan dia, maka pada ketika itu, dan jika sabar dan setia diam ia,
dan kuasa atasnya sekalipun. Kalau kita boleh sabar sehingga tak dia lari kita gini, tak kita kejar kita gini, itu tak apalah. Dan jika tiada takut ia curi orang, lari curi orang pula. Sekalipun halal segala binatang tersebut dengan dilukakan, luka dengan anak panah, tembok belakang dia, punggung dia dan lain-lain, atau dilukakan dia oleh anjing perburuan macam ada bincang tadi, dan lainnya, barang mana tempat badan dia. Kalau dia gonggong dan anjing tentu tengkok ke benda dia tidak sembelih binatang dan mati dengan dia pada ketika itu, maka jika dia mudah terdapat binatang itu yang lari atau berburuan itu dengan dihambatkan dia atau tolong orang, maka dinamakan kuasa. Kalau kita mampu tangkap, mampu dapatkan, kena sembelih lah boleh-boleh. Tapi kalau tak mampu, padan panah punggung dia mati, itu tak apa. Atau tangkap dia binatang di buruan, kuasa atasnya tiada halal yang kena sembelihkan dia. Jadi kalau yang mampu kita nak tangkap, kena sembelih boleh-boleh. Baik, dan jika gugur unta pada umpama telaga, ini contoh saya bagi tadi, tiada kuasa menyembelihkan dia, halal lah dengan dilukakan barang mana tempat sesuatu yang tajam yang mematikan dia. Dedeh peha keluar darah banyak, mati, halal. Dan tiada halal dengan umpama anjing atau kau yang asal seperti yang barang tersebut dalam binatang. Jadi kalau kita nak gunakan anjing, anak lembu jatuh dalam tu, kita nak gunakan anjing, suruh angkat sehingga mati binatang, tak sah. Ini kalau kita perburuan saja, yang utama tak sah. Kena kita dedek mana-mana bahagian. Dan tiada halal umpama anjing atas kawan yang sah. Demikian disahihkan dalam Minhaj dan Ruyani dan Qafal. Ini ulama-ulama. Mana yang banyak ulama mengatakan tak bolehlah nak guna binatang dalam keadaan begitu, kena sembelih di mana-mana anggota dia. Dan jika dilukakan binatang pada perburuan atau umpama unta dan kambing yang lari dengan panah, kambing unta lari dengan panah, atau anjing atau dengan segala binatang yang berburu dengan dia dan mendapatkan dia, tiada padanya hayat mustaqirah, tak ada hayat yang kuat, padanya hayat mustaqirah dan uzur pada sembelihannya dengan tiada taksir, seperti melukakan dengan pisau atau masyhur dengan menghadap ke kiblat menekan. Jadi jangan pula baik kita dapat binatang, hayat dia ada lagi hayat dia, macam kuat lagi lah hayat mustaqirah, wajib kita sembelih dengan segera. Jangan pula belengok-lengok, nanti menghadap kiblat lah, nanti itulah, nanti ini tiba-tiba pisau kalau tak cabut daripada sarung itu gini. So, masyhur dengan menghadap kiblat atau binatang itu kuat, mati dahulu disembelihkan dia. Tadi kita dah lepaskan anak panah, binatang berburu, tiba-tiba mati, tak ada disembelih, tidak dengan sebab kita tu. Maka halal binatang itu pada dua surah tersebut. Mati dengan sebab taksirnya, seperti bahawa tiada pisau sertanya, lalunya menggunakan. Tapi kalau pisau pun tak ada atau pisau lekat sangat, itu jadi haram. Sebab tu boleh sembelih lah, untuk sembelih. Maka jika dia lontarkan binatang tersebut dengan pedang, pukul dengan pedang, pakai pedang keras, putus dua, halal keduanya kerana luka yang menyebabkan mati. Lontar tu lontar anak panah ataupun lontar lembing ataupun dikerat dengan pedang, putus dua binatang, halal juga. Dan jika dipotong yang tersebut itu satu anggotanya daripada dengan luka yang menyegerakan matinya, mati ketika itu halal anggota tersebut dan badannya. Adapun jika tiada mati pada ketika itu, dapatkan sembelih tetapi tiada sembelihkan dia hingga mati, maka tiada halal, atau boleh sembelih tapi tak sembelih.